dalam satu Quran ni macam mana kita nak tahu kat mana tajwid itu duduk? Sebab banyak huruf-huruf yang ada dalam Quran ni. Tajwid dia duduk dekat 5 huruf sahaja, iaitu yang ini. Lam, kita ada mim, kita ada nun, mat ni alif wawiyah, dan iaitu waqaf. Hanya dengan 5 jari ni saja dia boleh datangkan 33 hukum. 33 hukum datang daripada 5 jari ni saja. Contoh dia, saya ambil contoh dalam surah Al-Fil, yang ni surah yang kita biasa dalam solat, kita baca dalam solat. Okey, katakan kita tengok pada surah Al-Fil ayat yang keempat. Kita tengok pada ayat keempat ini, tarmihim bihijarah. Okey, tengok kat sini. Tadi kita dah tengok kat jari tajwid ada 5 benda saja. Lam, mim, nun, mat, waqaf. Kat sini kita perasan ada mim yang bertanda mati ataupun mim yang tidak bertanda apa-apalah. Kita tahu ini adalah mim sukun. Dia bertemu dengan huruf ba. Jadi macam mana cara kita nak baca ni? Mim bertemu dengan ba. Adakah kita perlu jelaskan mim? Jom kita tengok kat jari tajwid. Jadi kita nampak tadi adalah mim bertemu dengan ba. Jadi mim kita temukan dia dengan huruf ba. Kita pusingkan roda, cari huruf ba. Okey, huruf ba, mim bertemu dengan ba, kita selarikan dia. Tengok pada bulatan mim. Jangan tengok bulatan lain. Kat sini dah tulis. Jangan tengok bulatan lain, tengok pada bulatan mim. Warnanya adalah warna merah jambu ataupun warna pink. Rujuk balik pada jari, apa yang warna pink adalah ikhfa syafawi. Maksud dia kat sini adalah sembunyikan mim beserta dengung. Jadi rujuk balik kepada kita punya Quran tadi. Jadi tadi kita kena sembunyikan mim beserta dengung. Jadi sembunyikan mim bermaksud jangan sebut huruf mim. Bermaksud jangan tutup bibir. Tarmihim bihijarah. Jangan tutup bibir, biar bibir tu terbuka sedikit. Kalau nak tahu lebih pasal ikhfa syafawi ni, tak cukup penerangan ni. Kat sini kami sediakan contoh dan juga QR code ikhfa syafawi. Ini dia punya penjelasan. Nak dapatkan penjelasan lebih daripada ulama tajwid, boleh scan ni, dia akan terus ke ensiklopedia tajwid. Jadi inilah bukan buku tajwid biasa. Ini adalah inovasi berlatih tajwid.